Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sahabat, jumpa lagi dengan saya Muhammad bin Channel. Hari ni saya pergi kebun lagi lah kawan. Kebun durian. Ni buah durian dia. Tu ada buah dia. Tu kawan-kawan, buah. Situ pun ada. Dekat dengan rumah penduduk kampung ni kawan-kawan. Saya menebas sini. Tapi saya tengah depan kawan-kawan ni, tengok ada ular lah kawan-kawan. Setiap hari saya perasan lah. Ular lah kawan-kawan. Mana tadi? Tu kawan-kawan. Dia tengah tidur tu. Setiap hari saya perasan tu. Ini ular bisa ni. Nasib baik saya nampak lah kawan-kawan. Kalau saya tak nampak ni bahaya ni. Ini bukan ular ni. Bukan ular kobra tu. Tapi tak tahu jenis apa ular ni. Dia tengah tidur, dia tak perasan saya tu. Nasib baik saya nampak dia. Kawan-kawan ni. Tu je. Dia tahan ni. Besar juga ni. Ini ular bisa ni. Dia tidur tu, tak perasan tu. Bahaya. Kawan-kawan ni. Bahaya kawan. Kawan-kawan, kita lupakan pasal ular dah. Biarlah ular tu tidur. Ni degian saya kawan-kawan. Buah durian. Banyak buah dah. Banyak buah. Yang ini pun ada buah. Yang sana tu pun tu bukan petai tu. Petai pada buah. Sana tu ada lagi buah tu kawan-kawan. Ni kebun saya ni. Kebun saya kawan-kawan ni dekat dengan rumah ni tu. Dekat dengan rumah warga ni. Rumah penduduk kampung. Buah dia belum gugur lah kawan. Mungkin lagi seminggu ni gugur lah ni kat. Seminggu lagi. Ni ada banyak dah gugur kan ni. 2 biji ni. Ni monyet dah gugur kan. 2 biji dah gugur ni. Kurang sejik. Ni sejik dah gugur dah. Monyet gugur kan. Jadi tak apalah. Dia gugurkan tak banyak lah. Okey lah kawan-kawan ni. Saya terkejut je dah. Saya nabas suara tadi atas tu. Tengok ada ular. Tak saya nampak. Belah atas tu ada rumah tu. Okey lah kawan-kawan ni. Saya jam kurang mancing lah. Sekali saya pergi. Saya leka nunggu buah durian lah. Durian dia belum jatuh lagi. Tak lama lagi jatuh lah ni kawan-kawan. Okey kawan-kawan. Sekian saja konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.